Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam biru warna. Saya Nur Aisyah Syafiqah binti Muhammad Ishaq melaporkan dari Inasis Bank Muamalat Universiti Utara Malaysia. Baru-baru ini, satu program yang cukup berimpak tinggi telah berlangsung selama 3 hari 2 malam di Inasis Bank Muamalat UUM. Program ini telah melibatkan seramai 144 orang murid tahun 6 dari SK Taman Bersatu Sungai Petani Kedah. Program ini merupakan anjuran daripada JKPS Inasis Bank Muamalat dengan kerjasama pihak sekolah. Pada hari pertama, peserta tiba dan mendaftarkan diri di Inasis Bank Muamalat seawal 9 pagi. Kehadiran mereka disambut baik oleh jawatan kuasa pelaksana yang terlibat. Setelah selesai sesi pendaftaran, senaman ringkas atau energizer dilakukan bersama-sama dengan pelajar untuk memanaskan badan sebelum memulakan aktiviti. Ia dikendalikan oleh 14 orang fasilitator dari JKPS yang berpengalaman dan penuh komitmen. Seterusnya, slot motivasi bertajuk Membina Jati Diri Cemerlang telah disampaikan oleh Puan Nurul Agilah binti Cik Hamzah yang merupakan pegawai psikologi dari Pusat Kaunseling UUM. Manakala pada sebelah petang pula, para pelajar melakukan aktiviti brisk walk dengan iringan fasilitator yang terlibat. Pada keesokan harinya, para pelajar memulakan hari seawal 5.30 pagi dengan menunaikan solat subuh berjemaah di Surau Al-Muqarrabin. Hari kedua menyaksikan pelbagai aktiviti menarik termasuklah slot Bahasaku Jati Diriku dan latihan dalam kumpulan iaitu menjadi pemimpin yang berwibawa. Para peserta turut menerima ceramah daripada Dr. Muhammad Salahuddin dan Puan Rosyadah binti Yaakob yang menekankan kepimpinan, keberanian serta pengurusan tekanan melalui aktiviti-aktiviti yang menarik. Pada sebelah petang pula, para pelajar melakukan aktiviti di padang untuk meningkatkan kerjasama, semangat dan melatih kepimpinan di dalam diri mereka melalui aktiviti-aktiviti yang menarik. Pada hari ketiga, pelajar diberi ruang untuk menyelami impian dan matlamat hidup mereka bersama Pengetua Inasis Bank Muamalat. Sekian dari saya, Nur Aisyah Syafiqah, melaporkan dari Nadi Tintang. Teruskan mengikuti kami untuk laporan yang seterusnya. Terima kasih.